Hari ni kita nak buat video cara tukar bateri kunci Omoda. Saya rasa sama je, Cherry, Omoda, Jeko, kunci dia sama. Macam J2 lain sikit. Cara buka dia dekat sini. Pakai ni lah. Usually kita boleh beli kunci punya casing lah macam ni. Macam wife saya punya, untuk bagi lebih menarik dan supaya dia jatuh tu adalah casing. Okay, cara dia kita ni kopek casing dulu. Tu dia kata buka dekat sini. Tarik saja. Tarik saja. Yang ni susah sikit. Okay, dia dah buka. Bateri dia dekat dalam ni, dia seal. Congkir sikit saja. Okay, ni ada seal dia. Macam ni saya tak tahu brand apa. Maxwell Asia product made in China. Kita akan tukar bateri baru lah. Baru pakai 7 bulan, tapi dalam komputer kereta dia tunjuk bateri low. Kita tukar air sanitizer. Kita beli model ni lah, macam bagus je. Okay, macam tadi kita letak tempat asal dia balik. Kita tutup balik ke lubang tu, tutup balik. Ni ada kunci spare. Saya tak jumpa cara buka manual. Yang saya nampak kita cuma boleh congkil dekat sini lah. Kita akan keluar. Ni emergency key. Tutup balik. Ok, nak tutup tak susah. Macam Lego. Daripada bawah bawa atas. Ok, dah tutup. Itu kalau masuk casing, masuk, dia penutup belakang dia ni. Saya tak ingat ke dalam kereta. Ok, itulah cara nak tukar bateri Cherry, Omoda, Jeko. Ni remote start, lock, boot, unlock. Ok, cantik lah kunci dia. Besar tapi canggih lah. Ada apa tu, auto unlock, auto lock bila kita walk in dekat jauh. Itu saja.